Jangan salah pilih tempered glass. Okey, itu biasanya tips-tips yang saya akan share dekat status WhatsApp, dekat story untuk customer-customer saya lah. So, tempered glass. Saya bukan nak share pasal brand mana yang bagus ataupun mana yang lebih tahan lasak. Saya cuma nak share dengan korang sizing tempered glass tu sendiri. Sebab mesti korang pernah beli tempered glass nak pasang sendiri ataupun korang pergi luar pasang dekat kedai, mesti terkena macam gini. Dan salah satu puncanya casing. Lain lagi kalau korang ada pakai casing-casing percuma daripada mana-mana brand yang dekat belakang sini ataupun casing-casing yang tebal. Okey, macam gini. Saya bukan nak kata casing-casing ni tak bagus. Cuma casing-casing yang tebal ataupun casing-casing yang percuma ni dia ada makan dalam sikit. Dan bila korang nak pasang sahaja tempered glass tu sendiri akan terangkat. Macam gini. Sebab tu korang akan dapat air bubble. So kalau korang nak cari tempered glass ni, pastikan bila kita pasang tu dia memang ngam-ngam masuk ke dalam korang punya casing lah. Sebab tu tempered glass yang kita biasa akan recommend yang ini, yang big edge. Sizing untuk tempered glass ni memang sesuai untuk kebanyakan casing. Tapi kalau korang memang betul-betul nak tempered glass yang lebih full, okay, contohnya macam ini 99H ni, korang perlu tukar casing. Okay, casing ataupun tak pakai casing langsung. So kalau korang perlukan tempered glass ni, korang pun boleh check out saya punya link dekat bio ataupun korang pun boleh direct datang ke kedai sini. So itu sajalah, macam biasa korang pun boleh komen dan jangan lupa like, share, follow. Oh yeah.